ゼロになったっていい。Cuti guys. Hari ni saya bawa ke rumah sewa saya. Rumah sewa saya dekat Sungai Besar. Sungai Besar Sungai Besar lah kot. Tengok ni rumah sewa saya. Tadi saya pergi jalan dekat taman. Sekarang nak pergi mana? Balik masuk lah apa. Dekat rumah ni luas sikit. Luas tak ada apa pun sebenarnya. So, bye. Okay guys, hari ni petang dah nak maghrib dah, tengah mengaji. Saya dapat kedai makan lu. Ni makan. Sebab malam masak. Kita makan. Weh, ada kucing. Mana? Ada. Mana? Tu. What? Okay guys, Papa rindu saya Roger. Tasha gila. Guys, hari ni saya dengan Izati. Aku mata aku macam ni. Tak nampak. Hari ni apa ini? Hari ni kita buat apa? Fasya Hari ni kita orang fasya abas. Taklah rutin sangat. Jarang nak dapat je. Hari ni fasya abas. Dekat sana, tak tahulah kita orang dapat buat apa. Maybe tengok je ke. Allahualam lah. Okay lah, Bapa Roger. Hari ni hari ke berapa kerja? Semua dah hari. Aku dah hari ketiga. Dia dah hari. Dia dah hari ke berapa? Aku hari 9 dah. Weh, sekejap lah. 9 dah aku. Mau 3 hari kan? Ke 4 hari? Ke 9 pun. Itu dah. Aku dah baru tak sampai seminggu lagi. Dia dah lebih seminggu dah. So tak apalah, kita menikmati je lah LI di sini. Maybe awal bulan ni. Ciao. Okay guys, saya ni hari yang kedua kita orang, hari yang minggu yang kedua. Dah nak masuk minggu ketiga. Kita orang bertahan tengah-tengah panas ni. Ni. Cabut rumput guys. So, okay guys, hari ni tujuan kita orang punya kerja. Cabut rumput dekat tebing kolam. Sebab dekat sini tak boleh nak mesin. Korang jangan overthinking sebab tak ada mesin ke apa. Sebab kat sini tak boleh nak mesin. Dekat sini dia kena guna tangan. Nak dekat kat luar tu boleh nak guna mesin. Muka saya tak nampak sebab saya takut hitam. Okay lah guys, kita jumpa nanti pula. Panas. Nampak tak muka saya guys? Foto guys. Apa ni cuti? Mainlah kerja dengan aku ti. Aku seorang. Cuti. Hari ni aku dah tukar CP dah. Aku dah CP dah. Okay guys, hari ni kita orang dah hari ke berapa tak tahu. Dah sebulan lebih. Sebulan 3 hari. Hari ni kita orang dapat merasa ke apa ti? Merasa pelepasan benih dekat kolam Zaidan. So, kita jangan terlepas momen-momen ni. Walaupun saya cuti hari ni, tapi saya tetap bekerja. Sebab saya tak nak terlepas momen-momen macam ni. Ini adalah momen penting ya. Okay lah. Nanti apa urusan saya Roger. Ni dah nak maghrib dah. Aku keluar lambat tadi.
Dia makan. Walaupun jauh, tetap jalan sebab lapar. Walaupun tak apa. What? Tapi lapar gila. Sebab lauk dah habis. Lauk dah habis stok kat rumah. Tak ada benda nak masak. Sebenarnya kita balik. Walaupun duit habis banyak. Kalau ada lah. Daripada kita lapar. So, guys. Happy iftar for yang iftar. Yuk berkilat. Happy iftar. Ni saya menjamu roti john dengan nasi gulai ketongkol. So korang yang mana berpuasa happy iftar. Guys, lama tak jumpa. Hari ni berapa bulan ini? Hari ni 21 hari bulan 3. Kita orang, saya dengan Tati, aku dengan Tati pergi ambil udang dekat mana? Udang dekat tak nama benda. Tak tahu Empera benda tu. Lepas tu hari ni kita naik kereta tu office. So saya dengan Tati pergi ambil udang ni. Big ball. Tak. Nak hujan ke tak? Dia BSN dia dah hujan. Tu kalau ni mesti terus nangis pun hujan. Ni sekarang kita orang tengah tunggu masa nak pukul 2. Tunggu masa pukul 2 sebab dia suruh ambil udang tu pukul 2. Dia macam tu lah. Lepas tu ni kita orang jalan-jalan tu. Jalan pantai. Disebabkan Sungai Besar dah ada pantai, kita pergi jalan pantai. Ni driver, saya Princess Treatment. Ni saya punya driver. Nanti saya buat vlog balik raya. Guys, hari ni kita orang di lab. Saya tak buat apa. Ni buat apa ni? Abang panggil apa ni? Shrimp bacteria. Ni udang. Kita ada 3 CP. So kena check 3-3. Ni dia punya apa panggil? Nak check dia punya shrimp ataupun apa tu, hepa atau pancreas benda tak. Tengok Zati. Aku nak buat video. Zati tengah buat lipid droplet. Dekat. Ke tu lipid droplet ni shrimp bacteria. Ni shrimp bacteria tu lipid droplet. So kalau video mesti dia buat benda ni tak susah pun, senang je. Nak susah tu sebab mula-mula buat. Kalau dah banyak kali buat tak banyak. Susah tu dah sangat dah. Macam kita dah biasa kan. Dia senang tapi macam susah. Macam tu lah guys. Okay, kita buat. Tadi saya dah buat segi 1 dan segi 2 pula. Oh, nak check dia punya usus tu. Apa dia panggil? Dia tahu tapi tak ada tag eh. Kita bukan ciri-ciri cikgu. Ni lain dah. Oh, lupa nak ayat. Hari ni berapa hari lagi ni? Kita kat sini ni 78. Kita hari ni dah 2 bulan lebih. Lagi 3 hari kita orang nak back to normal college. So lemah. I'm not ready for the college. Bukan tak ready, mana nak ada baju. Kita dah biasa kerja Kalau kita dah biasa kerja, jadi nak start belajar mula tu berat. Macam mikir banyak kali nak start belajar. Buat untuk apa nak Untuk suruh
Dah guys, saya nak sambung kerja. Tengok ni. Okay, microscope. Ni, korang tengok ni. Dia punya, bukan nampak. Dia punya ucus-ucus. Macam hitam-hitam ni. Ni tanya dia cukup makan lah. Lepas tu apa lagi? Macam jejak ni, jari dia ni. Kita tengok jari dia tu. Okay guys, tengok ni guys. Dia punya tu. Ni dia punya ada CP1, CP2, CP3. Okay guys. Sebab dia ada di mak. Balik awak. Dia tak? Yang gigi tu. Hak tu. Rahu. Sabtu Ahad. Okay, Cik Azam. Sila bagi kata-kata semangat untuk kita orang selama intern ni dengan selepas intern. Kata semangat. Itulah nak sudah siap. Mana ada semangat? Kata semangat. Kalau susah ke? Tak susah kan? Susah kot. Susah. Sebab kita orang ada jumpa dengan buat kerja dengan PPL. Ya. Good luck lah. Semoga maju jaya. Kalau boleh sambung lagi. Sambung apa? Degree? Diploma? Diploma. Sambung diploma. Kalau diploma, apply sini. Apply? InsyaAllah. Kesempatan kita ni Doa jugalah saya ada. Kalau dapat lot baru, banyak jabatan kosong. Kalau siapa pernah intern dekat Zayadan, lajulah nak boleh masuk. Keras. Okay. Okay. Guys, seterusnya kita berjaga agak dia. Semoga lulus dengan cemerlang ya. Sama belajar lagi. Sampai degree tak apa. InsyaAllah. Nanti intern sini lagi. InsyaAllah. Nanti akak semoga hidup akak gembira and berjaya Sama dunia korang. dan akhirat. Korang bersama. Semoga jumpa-jumpa baik selalu kan. InsyaAllah. InsyaAllah jodoh baik-baik. Rezeki. Kak rindu kita orang je kau je kak. Rindu je visi tak apa, kita orang angkat je. Kalau kak rindu visi je. InsyaAllah kita orang angkat. Semoga berjaya dunia akhirat ya. Okay. Jodoh pun dapat jodoh baik InsyaAllah. Amin. Amin. Okay. Kak, apa-apa kak? Okay guys. Nampaknya dekat bahagian office kita orang dah melangkah jalan keluar dah. Apa perasaan tadi? Sedih. Dia macam kita dah biasa ni. Dah biasa nak keluar tu susah. Baik-baik macam ni lah tak suka. Tapi itulah orang kata apa? Setiap pertemuan mesti ada perpisahan. Aduh, laju lah. Ni kita orang gerak nak ke kolam. Last kolam. Kita orang nak ambil gambar dengan apa tu? Dengan pekerja-pekerja kolam. Yang mana ada sebab itulah buat kenangan kita orang intern. Betul lah guys, tak sanggup. Betul. Keluarlah cepat. Ni korang itulah korang aku tak suka betul lah vibe macam ni. Macam mana nak hadap je presiden tu nanti. Ni kita orang dekat sini 3 bulan pun dah rasa macam kebiasaan tu 2 tahun. Ni dengan kawan-kawan kita orang ni 2 tahun tu macam mana? 3 tu kali. So first time kan dapat kawan sama. So excited. Itulah korang. Kalau korang sekali jumpa orang tu, spend time lah masa banyak. Sebab nanti kalau dia jadi benda-benda macam ni, dah tak ada cakap apa tau. Dah kalau mana background? Background. Nanti apa? Lambat.
Ni kita orang bersedia untuk kena marah. Sebab kita dah lambat. Tak apalah dia nak marah pun. Akhir dah. Last je kita dengar dia marah. Cepatlah bang. Apa lambat ni? Korang. Dia tak ada barang apa dah yang tinggal dekat tu. Office. Tak ada dah. Weh, bewok. Jangan kita sini. Tolong. Please. Tak nak longgar mana tahu. Segala pergi intern tu guys. Macam mana pergi intern tu. Dia mula-mula je rasa. Memanglah mula-mula rasa malu. Kita rasa segan. Biasa tu manusia. Kalau first time jumpa memanglah malu. Tapi kita orang dari first jumpa sampai sekarang kita orang malu lagi. Sebab kita orang ni memang pemalu kot. Pemalu. Bodoh ni baik kurang. Ni paling ni awak. Aduh. Guys, sorry. Jadi kita tunggu ke next untuk ambil gambar ya guys. Dadah. Kata-kata dari Cik Amir. Okay, selamat maju jaya dalam hidup. Hidup ni adalah keras. Usaha molek. Okay? InsyaAllah. Bye. Okay, dah. Okay guys. Say bye-bye. Nampak semua tak? Abang. Lagi. Ni kalau video-video ni saya upload dalam YouTube tak apa kan? Okey. Kita nak saya buat YouTube. Tak ada yang sampai nak buat duit saja-saja buat kenangan. Saya simpan kat YouTube. Nanti saya bagi link subscribe ya. Siapa ambil gambar tak ada mana? Tolong. Okay guys, nampaknya dekat kolam dah selesai. Kita dah ambil gambar semua dengan bekerja dengan kawan-kawan yang tolong kita orang time intern. Kita dah ambil gambar semua, cuma adalah yang dah balik, ada yang jap. Macam tu. Selesai. Boleh. Tak gitu pagar. Ini. Nah. Ada yang dah balik, ada yang balik sebab ada yang nak ambil anak-anak sekolah kan. Tak ada masa nak tunggu kita orang ni. Just nak ambil gambar je. Ingat kita orang ni VIP. Nak suruh dia orang tunggu. Tak ada. Okay lah. Nak kata-kata. 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 Tak ada kata-kata untuk sedih. Jadi tengah sedih lagi. Tak apalah. Okay lah, kata-kata dari saya untuk siapa? Orang Pakistan tadi tak ada. Balik nak datang Pakistan. Buat apa tadi? Balik buat awal. Nak ambil gambar Pakistan ke? Okay lah, untuk syarikat Zayadan dengan ahli-ahli dia, kita orang nak cakap terima kasih sebab sudi terima kita orang untuk internship kat sini. Lepas tu terima kasih semua ilmu yang dibagi. Yang ilmu korang ajar untuk kita orang. Sebab banyak yang kita orang tak tahu. Kita orang datang sini, kita orang dapat tahu apa yang kita orang tahu. So, yang mana Sekejap. Allah. Terima kasih lah. Tolong halakan makan minum kita orang. Terima kasih yang mana time raya ajak kita orang pergi rumah. Lepas tu terima kasih juga melayan kita orang. Walaupun kita orang ni malu-malu, tapi still lagi layan kita orang. Terima kasih lah juga. Lepas tu
kot sebenarnya. Nak duduk lagi sebulan boleh? Tambah sebulan. Sebulan je lagi. Seminggu pun tak apa. Seminggu pun tak apa. Apa jadi gini? Kalau berjalan lebat ni, tak ni. Okay lah korang, kita orang nak on the way balik rumah jap, ambil barang. Okay guys, nampaknya ni dah perjalanan balik. Kita orang dah siap semua, dah angkut barang. Sekarang kereta ni dah full. Tak boleh sempat sama-sama dah. Tak boleh sempat benda dah. Orang pun tak dapat masuk. Aku pun dah sempat. Ini kalau kat driver dia tak. Driver je tak. Kalau tempat driver tu boleh kacau. Rasanya kat kaki-kaki driver tu dah letak dalam belakang. Sedap ni benda ni. Okay. Tak lagi. Tak apa-apa. Ada apa benda ni? Tak ada dah main kosong ada. Kan? Kat office apa semua tak ada dah? Tak ada. Kat malam mana ada? Okay. Oh sorry sikit guys. Muka saya macam benda dah. Sebab tadi baru lepas solat. Tak sempat nak bersiap. Tak ada nak balik. Tak ada nak balik dah. KPSM panggil. Hari ni kami merasmikan kita orang dah keluar dari Sungai Besar. Belum. Tak bagi. Nanti siapa kita orang masuk Sungai Besar, kita orang buat video. Nak rasmi. Oh, masuk Perak. Lupa. Nak apa jadi orang Sungai Besar dah. On the way nak gone dah, nak tamat dah. Dah on the way nak jadi orang Perak balik. Ibu tak ada kereta. Aku pun rasa macam mungil. Tak boleh aib. No. Bukan aib. Aku tak payah ajar tu. Ni berat kat lagi kan. Guys. So nanti tak ada dah. Kita orang nak keluar hari-hari dah tak ada dah. Lepas tu nak kerja hari-hari setiap pagi bangun pukul 5 masuk. Bangun siap-siap pergi ke 7 kerja dah tak ada dah. Tunggu kita orang ambil belajar. Kalau ada rezeki kerja, sama balik. So itulah perjalanan LI kita orang ni sekejap sangat. Dia macam memanglah semua apa yang kita orang nak belajar tu kita orang dapat. Tapi dia macam vibe dia tu kejap sangat. Memanglah semua ilmu tu dia dapat. Tak dapat semua ilmu kan, tak pernah habis. Kita orang baik. Benda tak tahu nak cakap apa dah. Okay lah. Kita dah nak pergi dah bawa air jati. Nak tunjuk tak boleh. Dia kecil. Okay lah, bye-bye. Nanti sambung dekat nak masuk Perak lagi. Okay guys, I'm back. Ni kita dah masuk Perak. Ni masuk dari tadi lagi. Tak perasan. Dia syok nak rekod. Apa Cik Mo belanja lah kita orang ni yang suka minum ni makan ni. Lapar tu duk. Air belakang. Nak potong kuat lah sama. Sudah saya sudah bagi bang. Sorry ya cik. Ya, sorry ya. Tak apa. Kisah. Bye. Okay. Aku maju dah weh. Tak lagi jauh ni. Berapa jari? Berapa kilo? Berapa kilo ni? Dekat Saibok Teluk Intan 1 kilometer ni. Teluk Intan. Okay lah. Kita akhiri. Jumpa lagi di next vlog bersama dia saja. Bye bye. ご覧いただき
ありがとうございます。